Hmm. Kalau orang masalah pinggul teruk, kat sini yang kawasan berlekuk ni sakit yang kita tekan. Pasal saya tak ada nak tekan kepada urut bela macam ni je. Sebab saya tahu dia ada connection dengan tulang pinggul. Tulang pinggul bermasalah, semua ni akan ada bermasalah. Bukan sini je, sini semua masalah ni. Sini semua kawasan akan bermasalah. Sekadar urut bagi lega tu jadi balik tak best lah. Kita nak biar benda tu hilang. Situ lah hati yang hasil tinggal. Bagi Yang kata kebas kaki tu banyak belah kanan ke kiri? Dua-dua. Saya rasa itulah, sini pun ada problem, sini pun masih belum settle lagi ni. tinggal nak sakit. Beli. Orang ada gejala arthritis memang dia akan banyak kacau dekat sendi. Selalu kita beritahu arthritis yang di tangan, jari bengkok-bengkok kan. Tapi bahagian lain pun boleh jadi. Contoh kat tulang ni kan. Yang sendi ni jadi ketat disebabkan asid tu sendiri kan. Lama-lama dia seperti melekat. Sendi tu jadi tak fleksibel. So macam mana kita nak melenturkan badan tu dengan mudah? Jadi apa benda yang kita kena buat? Kurangkanlah lebihan asid tu. Ni rasional, saya suruh bekam. Bila dah ada benda tu dah ditarik keluar, ni secara langsung atau tak langsung benda tu dah akan lebih longgar, lembut kan. Dan kita buat tarikan ke lebih mudah dan tak menyakitkan. Sebab dia nak rasa macam benda tu dah mula nak terkeluar tu. Ngering ada balik sini, saya tarik lagi sekali. Jadi kena sabarlah nak rawat yang kes yang macam degil-degil ni. Bukan semua orang badan dia sama.
Ada yang longgar, lembut, ada yang kerah. Nampak? Dah mula rasa kan? Dia nak macam tu lah. Akhirnya, kaki tu rasa macam dah nak cabut dah. Dia nak macam tu lah. Plop, 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 plop. Macam tu. Baru lega.